Selepas Bani Israel diselamatkan daripada Firaun dan menyeberangi Laut Merah, mereka berkemah di kaki Bukit Tur. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mendaki gunung menerima Taurat, sementara tanggungjawab memimpin kaumnya diserahkan kepada saudaranya, Nabi Harun alaihi salam, yang terkenal fasih, lembut, dan penyabar. Pada awalnya keadaan tenang, tetapi setelah beberapa hari, keresahan mula timbul. Samiri muncul dan mencipta patung anak lembu emas, menyesatkan sebahagian Bani Israel. Mereka terpesona dan kembali menyembah berhala, menguji kesabaran Nabi Harun. Nabi Harun menegur kaumnya dengan tegas namun penuh hikmah. Oh kaumku, kamu hanya diuji. Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pemurah. Ikutlah aku dan taatlah kepadanya. Tetapi mereka tetap degil, malah mengancamnya. Baginda menghadapi dilema, memerangi mereka atau bersabar demi kesatuan kaum. Baginda memilih kesabaran. Apabila Nabi Musa turun dari Bukit Tur dan melihat kaumnya menari mengelilingi berhala, Baginda marah. Namun Nabi Harun menenangkan adiknya dengan berkata, "Wahai anak ibuku, jangan pegang janggutku." Kata-kata itu meredakan kemarahan Nabi Musa, menunjukkan kasih sayang dan diplomasi seorang pemimpin sejati. Kisah Nabi Harun mengajar kita bahawa kepimpinan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Baginda menjadi teladan dalam menggunakan lisan untuk membimbing, menasihati, dan menyatukan hati manusia.